Hari ni kita cakap pasal kenapa pokok raspberry susah nak dapat di Malaysia, kat negara kita ni. Sebab pokok raspberry ni cara dia boleh dibiarkan tu tak banyak lah. Dari keratan memang tak boleh, tut pun tak boleh juga. Yang boleh cuma ni anak sisi, anak yang tumbuh dari akar ni, semua anak sisi. Ini induk, ini yang sana tu pun semua anak sisi. Pokok raspberry ni kita boleh biarkan dari anak sisi, biji dengan tissue culture saja. Tapi yang kebanyakan yang ada kat pasaran Malaysia ni, kebanyakan pokok dari semaian biji benih lah. Nak semai biji benih raspberry ni bukan sekejap tau. Ambil masa 2-3 bulan ataupun lebih lagi untuk tumbuh. Memang lambat lah. Untuk newbie memang tak sesuai lah saya rasa. Sebab yalah, newbie ni kan dia suka cepat kan, nak tengok result cepat. So kepada newbie, carilah anak pokok. Pokok raspberry ni dia sangat sensitif. Dia tak hardcore macam blackberry tau. Raspberry ni sangat-sangat manja. So kalau setiap peringkat pokok raspberry ni, dari awal sampai berbuah tu, dia setiap stage tu dia ada kesukaran dia. Dari peringkat kecil tu kita nak alihkan, kalau katalah dari anak sisi, kita nak alihkan anak sisi ni anak sisi ni bukan senang tau. Bila alih tu, sebab pokok raspberry ni dia punya akar tu sangat-sangat halus. Lepas tu kalau terpotong akar tu, kalau kita korek tak dapat banyak akar, jadi susah nak hidup. Tu masalah utama anak sisi ni. Walau anak sisi banyak pun, kalau kita alih pun belum tentu hidup. Tu satu part. Okey, dah alih anak sisi, kadang-kadang hidup, lepas tu tak lama dia mati. Dia tak hidup lama. Kadang-kadang tumbuh tapi bantut. Dia macam-macam lah dia punya ujian dia lah nak besarkan pokok raspberry ni. Sebab tu raspberry ni susah nak dapat kat Malaysia. Dah dapat pun senang mati. Peringkat kalau kita dapat dari cara post pula pun sama juga. Kadang-kadang biasalah kan, Korea punya kerenah ni kena banting, kena peram dekat gudang ke apa. Itu memang cabaran lah nak dapatkan pokok raspberry ni. Nak beli kat kedai memang nursery tak ada jual lah. Kalau untuk pokok raspberry yang baka tulen ni memang tak ada lah nursery yang jual. Susah, memang susah. Sebab tu saya bila tunjuk kat orang kan, pokok saya ada banyak anak sisi. Ni semua anak sisi. Ada lagi kat sini pun anak sisi. Ini anak sisi semua. Tu anak sisi semua. Orang tengok, orang ingatkan banyak anak ni, orang nak minta kan, alihkan. Orang minta suruh korek kan. Masalahnya bukan tak boleh nak korek. Masalahnya kalau korek pun belum tentu hidup. Itulah cabaran tanam raspberry ni. Saya kalau pokok raspberry ni kan, dapat pokok tu dah nak kena plan. Sebelum tanam tu kena plan siap-siap kat mana nak tanam. Kalau macam raspberry merah ni, dia terkenal dengan sifat dia suka meriah anak sisi ni lah. Yang kecil ni dia meriah. Jadi kalau tanam dalam pasu, sekejap kan dia beranak tu, nak kena alihkan pula. Jadi saya fikir baik saya tanam atas tanah terus. Sebab saya buat raised bed ni. Kira kira dia beranak banyak pun saya tak perlu nak alih-alih dah.
kat situ lah, biarlah dia kat situ. Sebab tu berhimpit anak tu, 7-8 anak kat situ semua berhimpit. Sebab tu tak gemuk pokok saya. Agaknya akar pun tak boleh nak jalan jauh sangat sebab padat kat tengah tu. Biar je lah kat situ.